Bayangkan, jika impian kita untuk menjejakkan kaki ke tanah suci terpaksa ditangguhkan beberapa kali hanya kerana kos haji yang melonjak setiap tahun. Walaupun angka simpanan tunai kita bertambah, namun hakikatnya kuasa beli wang tersebut seringkali sukar mengejar kenaikan kos pakej dan perkhidmatan di sana. Satu fakta menarik yang boleh kita renungkan adalah perbandingan berat antara emas dan kos menunaikan haji. Sekitar tahun 1990-an, kos untuk menunaikan haji adalah sekitar RM9,000. Pada waktu itu bersamaan dengan kira-kira 250 gram emas. Ini dengan harga emas semasa 250 gram emas yang sama sudah bernilai sekitar RM150,000. Nilai ini bukan saja cukup untuk haji muassasah, malah sudah mampu menampung pakej swasta yang premium. Ini membuktikan bahawa dengan menyimpan gold bar atau dinar, kita sebenarnya sedang mengunci kos haji kita untuk masa hadapan. Emas bertindak sebagai pelindung nilai yang sangat ampuh. Apabila nilai mata wang merosot dan kos pengangkutan serta penginapan di Mekah meningkat, nilai emas kita biasanya akan turut meningkat, sekaligus memastikan impian kita tidak terjejas oleh inflasi. Selain itu, simpanan emas memberikan kita disiplin yang lebih tinggi. Kita akan berasa lebih berat hati untuk mencairkan aset emas ini bagi tujuan yang tidak penting berbanding jika kita membiarkan duit tersebut dalam akaun bank. Ini secara tidak langsung membantu kita kekal fokus sehingga dana kita benar-benar cukup untuk menunaikan haji. Jom kita mula merancang perjalanan haji kita dengan lebih strategik. Bagi yang berminat untuk menyimpan emas sebagai dana haji, boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.